Assalamualaikum kawan-kawan, bertemu lagi dengan Kak Rinma. Hari ini akak ke market untuk membeli ikan. Hari ini orang tak begitu ramai. Akak beli ikan lebih sikit hari ini sebab akak nak buat laksa. Akak ada ambil ikan kembung, ikan sardin dan juga ikan siakap, ikan kacang-kacang. Jadi akak minta Toke ni tolong siangkan ikan siakap dan juga ikan kacang-kacang. Ikan kacang-kacang ataupun ikan kekacang, akak kurang pasti. Akak panggil dia ikan kacang. Isi dia sedap, manis je. Dan dia lebih banyak isi dan dia tak begitu banyak tulang, jadi akak suka ikan ni. Lepas tu akak singgah dekat sini untuk akak beli buah gajus dan juga buah mangga. Mempelam air. Murah je, 3 biji RM1 dan buah gajus tu 4 biji RM1. Tapi buah gajus ni rasa dia agak kelat sikit. Kalau kita nak makan tu kita kena rendam dia dengan air garam dulu. Potong-potong dan rendam dalam air garam. Macam inilah suasana pagi dekat Pasar Kemunteng. Lepas tu akak meneruskan perjalanan, akak pergi ke kampung pula untuk akak ambil bunga kantan. Pokok ni akak yang tanam, jadi dia membiak dengan begitu banyak sekali. Mula-mula sedikit je pokoknya. Akak ambil daripada kawan akak, kawan sekolah menengah. Akak suka kalau kawan-kawan akak bagi akak pokok sebab bila akak tanam pokok tu membiak macam ni, akak akan teringat pada kawan tu, kawan baik akak yang pernah bagi akak pokok ni. Jadi akak tanam. Dulu dia ada bagi pokok bunga ros juga. Pokok bunga ros tu hidup dengan sangat besar. Tapi sebabkan kita nak buat renovation rumah, jadi pokok tu kena dihapuskan lah. Ni mak akak tolong akak untuk ambil daun pula. Ambil bunga kantan. Bunga kantan ni banyak sangat. Hari tu akak jual dekat kedai Cina lah. Tapi dia ambil murah sangat. Dia jual, dia kira kilo kot. RM2.70. Bukan. Satu batang RM2.70 kalau tak silap. Lepas tu dia ambil dengan akak 30 sen. Kalau dia ambil 50 sen ke 70 sen ke okey juga kan. Tapi terlalu murah sangat, akak tak nak jual lah, biar je. Nanti kalau ada orang datang nak minta ke apa ke, ambil je lah siapa-siapa nak makan. Ni pokok kesum pun dapat dekat kampung juga. Ni ada ayam, itik. Kita tengok lah dekat kampung ada macam-macam, seronok. Kalau diberi pilihan, akak nak juga ada rumah dekat kampung. Ni hasil kutipan akak dekat kampung. Kalau ada rezeki, boleh buat rumah kampung macam ni, best. Okey lah, nak balik dulu untuk teruskan membuat laksa pula. Jom lah kawan-kawan, kita balik, ikut akak dan tengok cara-cara akak buat laksa. Laksa yang sangat simple, mudah aja kawan-kawan. Kalau nak beli tu RM5.50. Yelah, satu bekas tu RM5.50. Jadi akak memilih untuk buat dan makan beramai-ramai. Ni akak ada ikan kembung campur ikan sardin, ada cili kering, ada bunga kantan dan juga daun kesum lah. Ni bahan-bahan asas dia lah. Rebus dulu ikan tu, kemudian blender je dengan tulang tu. Tapi akak asingkan sedikit isi dia nanti untuk akak tumbuk. Ni cili dan belacan je. Lepas tu tambah sikit bawang besar. Mudah kan kawan-kawan buat laksa ni? Sangat simple, senang sangat-sangat. Masukkan cili tu dalam rebusan ikan tadi tu yang kita tapis. Penapis pun kena guna yang tak keluar tulang dia lah. Kalau kita tengah-tengah makan laksa tu tiba-tiba ada pula tulang dia. Alamak, tak sedap lah. Dah potong steam lah. Kita tengah syok-syok kan, hirup. Lepas tu tiba-tiba, alamak, ada tulang. Tak sedap. Ni akak masukkan bunga kantan, nampak tak? Begitu segar sekali bunga kantan yang dipetik terus dari ladang dan kemudian kita buat kuah laksa ni.
kuah laksa ni tunggu 1 hari, esoknya makan baru sedap. Marvelous. Marvelous. Lepas tu masukkan asam keping. Asam keping ni kena lebih sikit. Kalau kurang asam tak sedap. Ni sambil tu akak tumbukkan isi ikan. Tumbuk gula lesung batu kawan-kawan. Kawan-kawan pun mesti ada lesung batu kan. Tumbuk lah. Kena rajin sikit. Lepas tu masukkan ni aji sikit. Masukkan garam. Nanti kita rasa lagi kalau kurang garam atau kurang asam, kita boleh tambah lah. Ni tumbuk-tumbuk. Isi ikan masukkan dalam kuah kita tadi. Nanti masa kita tumbuk-tumbuk tu kita akan nampak tulang-tulang yang timbul kan. Kita ambil buang lah. Jadi nanti kuah kita ni nampak rasa pekat, sedap. Ni tadi kurang cili dia. Jadi akak tambahkan bubur cili tu semua tadi akak blender tu. Memang rasa dia kau-kau kawan-kawan, sedap. Cara kawan-kawan macam mana? Macam ni juga ke ataupun macam lain? Akak rasa semua pun macam ni lah kan. Cuma mungkin ada tambah sesedap rasa ke. Akak guna kaji. Nampak pekat kan? Sedapnya. Keesokan harinya, dah tibalah masanya untuk meraihkan. Ni akak makan bersama-sama dengan anak-anak saudara dan mak akak, kakak, semua makanlah. Kita orang suka makan bersama-sama. Itulah kalau makan hari-hari jumpa dengan diorang ni mesti makan. Tapi tak apa, ini mengeratkan lagi silaturahim kita orang. Okay, makan di tepi sungai. Sedapnya. Sambil tengok burung terkukur. Merbuk. Burung merbuk ni. Merbuk kan. Yelah burung merbuk tu. Merbuk ke terkukur? Akak tak pasti. Penggemar-penggemar burung boleh tahu lah ni. Ni burung terkukur kan tak silap. Bunyi dia macam tu. Okeylah kawan-kawan, kalau suka dengan video akak, jangan lupa like, share and subscribe akak. Okey kawan-kawan, ni air tengah pasang ni, nanti dia akan naik lagi, masuk sampai ke dalam rumah lah. Sambil tu tengok anak kucing yang baru lahir. Ni beruang. Nampak tak bulu dia? Comel kan kawan-kawan? Ni kucing anak saudara kak. Okey kawan-kawan, kalau suka dengan video akak, jangan lupa like, share and subscribe. Kerana like kawan-kawan tu buat akak lagi seronok untuk buat video. Bye kawan-kawan. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video.